Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita hala ke SIC untuk shopping MotoGP. MotoGP aku tak beli tiket tahun ni, tak expect pun. So tahun ni kita shopping je lah. Pagi ni MotoGP tengok kat rumah je. Okay, menghala ke Sepang. Jalan lagi masih lagi clear. Okay, bye. Kita jumpa nanti. Okey, kita dah sampai dekat Sepang Circle. Parking dekat bay tu. Harga parking RM31 berapa sen? RM31 berapa sen. Hari tu cakap RM20, sekali RM31 berapa sen. Bayar je lah. Masuk dia parking pun dekat je. Jalan kaki 2 minit. Sana tu SIC. So kita jalan kaki lah. Kalau nampak hari ni kita buat pack ni untuk apa? Nanti kita tengok nanti. Okay, sambung lagi nanti. Sana parking kat helipad. Confirm parking belecak. Ke sana parking masih lagi banyak lagi tempat parking. So masa siapa lagi nak datang boleh datang. Okay, kita jumpa dalam. Bye. Bye. Suasana masuk. Okey, di pintu wall pintu masuk SIC macam biasa. Sebelah kiri tempat jual merchandise. Kalau siapa nak beli t-shirt boleh datang sini. Barang ori ada VR46. So kita target ke kanan, pilihan sana. Jangan lupa untuk terus dapatkan merchandise. Okey, kita jumpa lagi. Dari kami. Kalau ada kalau nak beli apa-apa je aku
Inilah H2. Kawasaki H2. Okey, dah habis shopping, masuk balik. Orang beramai, parking motor dah penuh, helipad pun dah penuh. Orang dah semakin ramai. So, kita balik. Nak tengok MotoGP kat rumah. Bye. Bye. Jumpa lagi tahun depan. Hari ni shopping ni satu bag. Nanti tengok kat rumah. Apa dia. Bye.